Assalamualaikum dan salam madani. Saya Irish bersama anda dalam berita TV PSS hari ini. Hari ini 29 April 2025. Seramai 38 orang murid dan 6 orang guru dari SK Pangkakala, Pasir Mas menyertai lawatan sambil belajar ke Laman Warisan Seni Kampung Laut Kelantan. Lawatan ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap warisan seni dan budaya tradisional Melayu. Di sini, pelajar berpeluang melawat Masjid Kampung Laut, masjid tertua di Malaysia yang berusaha lebih 400 tahun. Apalagi yang ada di sini? Antaranya, Laman Warisan Serunding, 11 lot kedai. Laman Warisan Seni, 5 unit bengkel dan 5 unit kedai seni tradisional seperti wang, batik dan barangan kulit. Jom kita saksikan. Bolehkah awak kongsikan pengalaman berkunjung ke Laman Warisan Seni Kampung Laut ini? Pada pendapat saya, di sini banyak aktiviti yang menarik seperti menconting batik dan seni kraft tangan. Terima kasih. Menarik kan? Lawatan ke Taman Warisan Seni Kampung Laut telah membuka minda pelajar tentang kepentingan memelihara warisan seni dan budaya. Sekian laporan dari Laman Warisan Seni Kampung Laut untuk PK Channel TV PSS SK Pangkakala, Pasir Mas.